Fuh, meriah dataran ni. Semua pakat duk mencari cikgu-cikgu mereka sebab nak bagi hadiah. Tengoklah cikgu masing-masing dah macam buka gerai jual barang. Guru Bintara Nadi Negara, itulah tema Hari Guru pada tahun ini. Dan sekarang saya berada di SK Putrajaya Pisen 51. Kalau anda semua dapat tengok, hari ini semua cikgu berpakaian seperti orang kampung. Sebab apa ya? Sebab hari ini sekolah kami ada buat sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Jom tengok saya apa yang berlaku pada hari ini. Aktiviti pertama dimulakan dengan perarakan masuk cikgu-cikgu. Korang tengoklah pakaian cikgu sekolah kami, sporting betul diorang. Memang ikut tema tahun ni, iaitu orang kampung. Noh, kambing pun ada kat sini, sama-sama meriahkan sambutan. Guru besar pun tak ketinggalan, siap bawa basikal antiknya bersama. Satu sekolah excited. Mengizinkan sinar mentari menjadi teman mencari makan. Hati mana yang tak tenang andai hilang. Hilang semua kasih dan sayang orang tersayang. Indah pohon melambai di desa, segar minda menghirup udaranya. Hati senang tiada terkata, syukur nikmatnya. Oh, indah permai deru air sungai, membuat jiwa bertambah damai. Suasana tenang bahagia, berdendang bersama. Orang kampung sentiasa mesra bertegur sapa, gelak tawa suka-suka tapi tidak mencela. Tak berkira semua sama, gitulah orang kampung kita. Orang kampung sentiasa mesra bertegur sapa, gelak tawa suka-suka tapi tidak mencela. Tak berkira semua sama, begitulah hidup di kampung. Lepas tu, kembali pada tradisi tahunan setiap kali Hari Guru, iaitu nyanyian lagu Kami Guru Malaysia dan bacaan Ikrar Guru. Tengoklah betapa cintanya cikgu-cikgu ni pada profesi mereka. Pohon melambai di desa, segar minda menghirup udaranya. Hati senang tiada terkata, syukur nikmat. Sekarang kita beralih pada part yang lebih ramai tenantinan perungan cikgu, iaitu pemberian hadiah. Biasanya cikgu bagi hadiah pada murid, tapi hari ini istimewa sikit. Murid bagi hadiah pada cikgu. Fuh, meriah dataran ni. Semua pakat duk mencari cikgu-cikgu mereka sebab nak bagi hadiah. Tengoklah cikgu masing-masing dah macam buka gerai jual barang. Yang tak dapat bagi hadiah jangan sedih tau, sebab cikgu ada benda nak bagi tahu. Silakan cikgu. Yang tak dapat bagi hadiah jangan sedih, okey? Korang doakan cikgu supaya cikgu sihat selalu pun cikgu dah happy sangat-sangat. Aktiviti Kemucak pada hari ini adalah sukan rakyat antara cikgu. Pertama, tarik upih. Dekat sini korang boleh tengok ketangkasan dan kekuatan cikgu-cikgu. Ada yang laju macam pelesik, ada yang slow, bola tanpa air pun ada hari ini. Ada yang berjaya dan ada juga yang basah. Sebab apa? Sebab tak berjaya tangkap dengan baik. Orang kampung sentiasa mesra bertegur sapa, gelak tawa suka-suka tapi tidak mencela. Tak berkira semua sama, gitulah orang kampung kita. Orang kampung sentiasa mesra bertegur sapa, gelak tawa suka-suka tapi tidak mencela. Tak berkira semua sama, begitulah hidup di kampung kita. Bola sepak pun ada hari ini. Cuma syaratnya kena pakai kain pelikat. Dan ini adalah perlawanan di antara guru sekolah rendah dan sekolah menengah. Terima kasih diucapkan kepada cikgu SMK yang sporting dan menyahut cabaran ini. Kita main santai-santai, okey? No hurt feeling. Senang tiada terkata, syukur nikmatnya. Oh, indah permai deru air sungai, membuat jiwa bertambah damai. Suasana tenang bahagia, berdendang bersama. Orang kampung sentiasa
sentiasa mesra bertegur sapa, gelak tawa suka-suka tapi tidak mencela, tak berkira semua sama, gitulah orang kampung kita. Orang kampung sentiasa mesra bertegur sapa, gelak tawa suka-suka tapi tidak mencela, tak berkira semua sama, itulah hidup di kampung kita. Orang kampung, orang kita. Itulah liputan sambutan Hari Guru 2026 di SK Putrajaya Persen 51. Terima kasih cikgu, jasamu dikenang sepanjang masa. Berat